Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita berada pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini kita ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, jadi live saya pada petang ni singkat je tuan-tuan. Hari ini saya nak ulas tentang satu benda yang menjadi persoalan yang hari ini saya nampak semakin berhadapan dengan berbagai bentuk cabaran. Dah lebih kurang 68 tahun tuan-tuan kita berada dalam keadaan kerukunan dan sentiasa mengutamakan keharmonian dan perpaduan kaum. Kalau tak silap saya, tahun ni Malaysia mencapai 68 tahun kemerdekaan. Namun pemikiran dan sikap segelintir dari rakyat di negara ini masih terbelenggu dengan mentaliti penjajahan tuan-tuan. Dalam era kematangan kemerdekaan ini, isu seperti penghinaan terhadap agama, kaum tidak seharusnya timbul lagi. Namun kita masih menyaksikan insiden mencerminkan kurangnya kefahaman dan toleransi di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Keadaan ini menunjukkan kita mungkin hanya merdeka pada nama, bukan pada jiwa dan pemikiran kita. Baru-baru ni isu agama dan kaum dijadikan medan perbalahan dan penghinaan oleh segelintir rakyat di negara ini. Hasilnya, pihak yang terlibat telah dikenakan tindakan tegas mengikut peraturan dan undang-undang. Terkini, seperti mana yang semua sedia maklum, Radio Mestra Broadcast Network Sistem Sdn Bhd, iaitu anak syarikat milik Astro dan pengendali Era FM, telah dikenakan kompaun sebanyak RM250,000, manakala bagi dua individu lain iaitu Haris Iskandar dan Cecilia Yap pula dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 setiap seorang. Ini pun jadi isu sebab ramai tak faham. Jadi hari ini saya nak perjelaskan. Dalam hal ni saudara kena faham terdapat beberapa pihak yang melihat tindakan tersebut seolah-olah terlalu tinggi kompaun berbanding dengan yang dikenakan terhadap pihak Haris Iskandar dan Cecilia tadi. Dan ramai yang memuat naik kandungan sensitif sehingga menyentuh kesucian agama Islam. Untuk makluman semua, Mesro ini bukan individu, tapi ia adalah sebuah anak syarikat milik Astro yang mempunyai keuntungan besar. Ini belum kita cerita pasal lembaga hasil dalam negeri bayar ke tak bayar cerita lagi. Kompaun yang MBNS ini diberikan izin oleh Timbalan Pendahulu Raya berpandukan kepada beberapa faktor termasuk pindaan Akta 588 yang berkuat kuasa pada 11 Februari yang lalu. Pindaan ini menyebabkan denda maksimum mahkamah meningkat kepada RM500,000. Manakala Haris Iskandar dan juga Cecilia Yap, ketika dia dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 setiap seorang, ialah kerana mereka adalah individu dan bukan sebuah syarikat. Jumlah ini rendah berbanding kerana mereka melakukan kesalahan sebelum 11 Februari, yang mana denda maksimum pada ketika itu baru RM50,000. Jadi kena faham ketika Haris Iskandar kena, ketika Cecilia Yap kena, ketika itu maksimum denda RM50,000. Dia orang kena 1/5 daripada jumlah maksimum. Berbanding isu agama dan kaum lain sebenarnya yang Astro kena ni, yang Mesro kena, yang melibatkan Nabil dan sebagainya, ketika tu dah berlakunya pindaan, sudah diperketatkan undang-undang sebab terlalu banyak orang yang melanggar undang-undang ini, sehingga kan denda maksimum sudah dinaikkan di bawah Akta MCMC ni kepada RM500,000. Itu yang Mesro kena. Berbalik pada isu yang tadi, sebenarnya salah satu punca utama yang menyumbang kepada perpecahan dalam masyarakat kita ni tuan-tuan adalah kerana kejahilan ilmu.
Ramai masih malas mendalami pengetahuan mengenai agama dan budaya lain. Akibatnya wujud sikap prejudis, stereotip dan kebencian berpunca daripada kejahilan ni. Saya lihat masih terdapat segelintir masyarakat masih selesa dengan sikap asabiah ataupun fanatik perkauman. Amalan diskriminasi antara kaum masih berlaku dalam pelbagai cabang kehidupan, termasuklah dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan juga ekonomi. Perkara ini bertentangan dengan ajaran agama yang menyeru kepada sikap hormat, menghormati dan mengangkat nilai kemanusiaan sejagat. Sebab itulah di dalam ajaran Islam disebut, ada dinyatakan perkara yang mengajar prinsip menghormati penganut agama lain. Seperti disebut dalam Al-Quran yang bermaksud, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Di dalam ajaran agama lain juga dituntut menghormati agama lain. Contohnya dalam agama Kristian umpamanya, kitab Injil menegaskan, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Al-Quran pun ada yang ditulis begini, sayangilah saudaramu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Yang tadi yang saya sebut dalam kitab Injil tu, bawah apa dipanggil Matius 22:39. Begitu juga dengan agama Buddha yang mengajar konsep metta, kasih sayang sejagat. Manakala dalam ajaran agama Hindu pun Bhagavad Gita menekankan kepentingan ahimsa, kepentingan ahimsa, tidak menyakiti orang lain. Semua agama utama dunia menekankan nilai akhlak dan penghormatan, namun masih ada di dalam kalangan masyarakat kita rakyat Malaysia yang gemar mencaci dan mempelekeh orang lain. Ini tak sihat, tuan-tuan. Oleh itu, semua kaum perlu memastikan keharmonian negara terus terpelihara tanpa meletakkan tanggungjawab itu hanya kepada sesuatu bangsa saja. Dalam pada itu, perpaduan antara kaum dan agama malah membabitkan pelbagai aliran juga perlu diperkemaskan, kerana perbezaan pendapat yang sihat itu wujud hasil kerajinan menelaah dan berfikir serta pencambahan ilmu sesuai dengan tuntutan zaman. Jika perbezaan ini diurus dengan baik, ia mampu memperkayakan wacana intelektual dan membawa kepada kefahaman lebih mendalam mengenai sesuatu isu. Sebaliknya, jika disalahgunakan, ia boleh menjadi punca persengketaan yang tidak akan ada kesudahan, tuan-tuan. Ramadan ni penuh dengan keberkatan dan juga rahmat. Ini sepatutnya menjadi medan terbaik untuk kita merenung, memperbaiki diri, mengawal hawa nafsu dan meningkatkan amalan kebaikan. Ia bukan saja bulan ibadah, bahkan waktu untuk memperkukuhkan nilai persaudaraan dan perpaduan dalam masyarakat. Okey, kita buka pada soalan-soalan di studio. Kalau ada kawan-kawan di rumah yang nak bertanyakan soalan, bolehlah bertanyakan soalan. Silakan. Boleh Datuk komen sedikit mengenai titah Sultan Pahang yang mengatakan bahawa berhenti jadi badut yang mempolemikkan isu 3R. Minta Datuk komen sikit. Secara jujurnya, saya menjunjung tinggi titah Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, supaya semua pihak berhenti menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama dan kaum. Isu 3R ni. Baginda juga mahu pemimpin politik bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat, bukannya mencetuskan api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, baru-baru ni pun menekankan perkara yang sama, di mana beliau mengatakan seorang pemimpin itu bertanggungjawab menjadi pendamai, bukan menjadi asbab
untuk mencetuskan perbalahan. Dalam konteks titah Sultan Pahang ni, Paduka Baginda sebenarnya memberikan peringatan kepada kita semua bahawa pertelingkahan kaum dan agama yang berlaku sekarang ni, jika tidak dibendung dengan bijaksana, maka mampu menjadi malapetaka dan akan mewujudkan perkara-perkara yang tidak kita ingini. Jadi tak kira lah kita ni semua rakyat Malaysia, tak kira lah Muslim ke bukan Muslim ke, jangan mudah melatah dan jangan mudah buat spekulasi sehingga meruntuhkan keharmonian yang dibina hasil daripada sikap saling menghormati dan toleransi selama ni. Baginda juga berpesan, kita tidak mahu sejarah hitam negara sebelum ni berulang hanya kerana kealpaan rakyat dalam menguruskan isu sensitif ini dengan hikmah dan bijaksana. Jadi, hormatilah antara satu sama lain, jagalah sensitiviti antara agama dan kepercayaan. Jangan sesekali kita biarkan kejahilan dan keangkuhan kita merosakkan apa yang telah lama kita bina bersama. Dan saya boleh simpulkan daripada apa yang dititahkan oleh Paduka Baginda ni, seharusnya nasihat daripada Paduka Baginda ni kita jadikan sebagai peringatan supaya kita dapat elakkan lagi lah perkara-perkara yang tidak diingini, ketegangan kaum berlaku di negara kita seperti mana berlakunya peristiwa 13 Mei satu ketika dahulu, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Boleh Datuk jelaskan sedikit mengenai cadangan pindah akta orang asli dan akan dibentangkan pada pertengahan tahun hadapan. Jadi boleh Datuk ulas sedikit. Secara jujurnya, saya tak berapa ingat secara detail mengenai perkara ni. Tapi saya boleh memberikan sedikit info secara umum untuk makluman kita semua. Setahu saya memang betul draft pindaan terhadap Akta Orang Asli 1954 ataupun Akta 134 ni sudah hampir siap dan akan dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya pertengahan tahun depan. Perkara ini telah disahkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, TPM kita. Dan sebenarnya pindaan ini memberi banyak kebaikan. Ia menambah baik beberapa perkara termasuklah isu tanah, infrastruktur, pendidikan, perumahan dan ekonomi masyarakat orang asli. Untuk makluman semua, akta ini akan dipindah setelah lebih 70 tahun dan beberapa aspek sedang diambil kira untuk dimasukkan ke dalam ubah suai akta ini, terutamanya isu tanah ataupun kawasan rayau, kerana terdapat pertikaian antara komuniti itu dan tuan tanah, pihak swasta dan juga kerajaan negeri. Ini bermaksud bagi mendapatkan input terbaik dalam proses pindaan ini, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAPWA akan ke New Zealand untuk membuat kajian perbandingan antara akta orang asli di sana dan dijadikan panduan terhadap pindaan akta ni. Bukan setakat tu je tuan-tuan. Libat urus mengenai pindaan akta tersebut juga turut melibatkan Tok Batin, pemimpin orang asli serta para intelektual. Bukan pakai redas saja tuan-tuan. Kalau kita perasan tuan-tuan, tahun lepas saja terdapat seramai 550 orang pelajar di kalangan anak-anak orang asli masuk ke universiti. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup positif dan pindaan akta ini dilihat dapat memberi faedah besar kepada mereka dan generasi muda yang kata orang tu masa depan mereka ni masih lagi masih lagi boleh kita berikan harapan untuk mendapat masa depan yang jauh lebih cerah berbanding dengan sekarang. Jadi itu 3 isu yang kita kupas pada hari ini. Lepas ni saya ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.